Jangan subscribe. Jangan lupa like dan share. Jangan lari. Okey? Okey, jom. Cekcok, cekcok. Assalamualaikum, hello kawan, balik lagi di channel Mudah Saja. Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik sahaja. Hari ini kita nak kongsi sikit DIY pada kereta Pro 2 Azia ni. Kereta ni bila kita angkat bonet belakang dia ni, dia asyik nak jatuh tertutup balik. Tengok ni, dia jatuh balik. Walaupun tali papan belakang tu kita tak sangkutkan pun dia tetap nak jatuh juga. Susah nak masukkan barang-barang macam ni kawan. Kita syak damper dia dah rosak. Jadi, kita dah beli siap-siap. Inilah dia damper baru tu kawan. Dekat bracket dia ada tulis L tu, maksudnya left kiri lah. Kita akan cungkil bahagian ni bila kita nak buka nanti. Bahagian bracket ni kita tak pakai. Kita pakai yang sedia ada pada kereta punya jer senang. Nak buka dia kita cungkil belah sini. Kalau nak buka bracket yang kat kereta punya tu agak leceh, sebab kena buka cover dia sekali. Alah, kawan-kawan faham sendirilah ya. Jom kita tengok kat kereta pula. Apa-apa pun kita sediakan tongkat ni dulu kawan untuk keselamatan. Okey, kita buat yang belah kanan ni dulu. Sinilah tempat yang kita nak kena cungkil tu. Kita cungkil dengan berhati-hati. Nanti bercala marah pula tuan kereta ni. Okey, dah tertanggal pun kawan. Buka bahagian bonet pula. Okey, dah tertanggal sepenuhnya damper ni. Kita ambil yang kanan punya ni.
Jap, kita buka siap-siap bracket dia. Jom pasang kat kereta. Nak pasang ni senang je, tapi pastikan jangan terbalik pula. Kita tekan je kat benda bulat tu. Dah masuk? Bahagian satu lagi pula. Yang ni nak kena naikkan sikit bonet, kawan. Kejap ya, tak ada tempat lah nak letak kamera ni. Yang ni pun sama juga, tekan je masukkan kat tempat bulat tu. Okey, yang ni pun dah masuk. Kita cuba uji dulu. Simpan jap tongkat ni. Kita tutup dulu bonet. Okey, buka balik. Nampaknya dah tak jatuh kawan bonet ni, walaupun baru tukar satu je dampernya. Kita tukar belah kiri ni punya pula. Macam tadi jugalah, sediakan tongkat dulu untuk keselamatan. Kita ulang je langkah macam tadi. Yang ni kita dah buka siap-siap. Okey, dah tertanggal. Yang tulisan putih ni damper baru. Senang je dia masukkan. Yang ni pun sama. Okey, siap. Kita letak tepi tongkat tadi. Kita nak uji dia. Kita tutup dulu kejap. Kita angkat balik. Nah, tu dia. Baru angkat separuh, dia auto naik sendiri. Kita cuba lagi. Tu dia. Kita cuba sekali lagi. Nah, hei. Mantap, no?
Ups, lupa. Kita uji dengan tali ni, kita sangkutkan kat cangkuk dia tu. Okey, kita tutup balik. Kita buka, tangan dah lepas ni. Tu dia naik sendiri. Okeylah kawan. Sampai sini je perkongsian kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.